Pernah tak rasa macam duit gaji kita makin hari makin tak cukup? Padahal kerja sama, usaha sama, tapi kos hidup makin mencabar. Sebenarnya, ramai orang tak sedar harga barang naik dan kos sara hidup meningkat ni bukan salah kita. Tapi salah satu puncanya ialah inflasi dan kejatuhan nilai duit ringgit. Duit yang kita simpan dalam bank tu, walaupun nombor dia tak berubah, tapi kuasa belinya semakin menyusut setiap tahun. Hakikatnya, kekayaan kita dirompak perlahan-lahan tanpa kita sedar. Saya masih ingat lagi, zaman 1980-an dulu, budak sekolah dibekalkan 50 sen sehari dan duit tu cukup untuk makan kenyang di kantin. Tapi hari ini, 50 sen tu paling kuat pun cuma mampu beli segelas air. Nak beli nasi lemak, memang tak lepas. Sekarang ni, RM5 barulah lebih kurang sama nilai dengan 50 sen zaman dulu. Tapi emas, dia lain. Nilai emas kekal bertahan walau beratus tahun. Zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar lebih kurang 4.25 gram boleh beli seekor kambing. Hari ini pun sama. Harga 1 dinar lebih kurang 1,100 hingga 1,200 dan duit sebanyak tu memang masih boleh beli seekor kambing. Nilai duit jatuh, tapi nilai emas kekal. Itulah sebab kenapa saya pilih emas untuk dilindungi kekayaan dalam jangka panjang. Kalau anda nak mula simpan emas, mulakan sikit-sikit. Yang penting konsisten. Follow saya kalau nak tahu cara simpan emas dengan selamat dan berstrategi.